Okay, Assalamualaikum gang. Okay, so tali yang lama ni jangan kita buang semuanya. Kita cuma buang sebahagian je. Sebab apa? Yang walau kita dah pakai 300 meter tali, yang kita masuk dalam air saja maksimum pun 60 meter sahaja. Jadi apabila kita boleh buang yang depan je. Jadi kita buang dalam 40-50 meter. Jadi kita tinggal lagi 250 meter. Tali tu kita boleh recycle dekat mesin lain. Contohnya yang aku pakai sekarang ni, macam ni. Yang aku pakai sekarang ni kan, aku pakai sekarang ni 4000 Stella. Jadi yang aku pakai dulu 300 meter. Lepas tu kalau nak buang sayang, sebab dia selalu meletup. Yang belakang ni baru lagi. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh pakai dekat yang saya kecil 201. 201 dia boleh muat lebih kurang dalam 200 meter, 220 meter cukup lah dengan PE 1.2. Jadi kita buang yang reput sahaja. Yang baru nanti kita tengok kalau kita buang lagi dia dah jadi yang baru dah. Okay, so boleh ikut cara ni. Yang ada bajet lebih, yang nak beli yang baru pun boleh beli yang baru. Yang kurang bajet boleh guna cara ni. Tapi aku guna cara ni je. Alhamdulillah so far tak meletup. Dan tali yang biasa aku pakai adalah tali ni tali Shimano Grappler ataupun Tanotoro. Okay, Assalamualaikum.